Kena ikut jalan motor. Okey. Tumpang lalu bang. Ada bunggul. Puan Hassan bunggul. Dia buat surprise pula. Alah. Ingat style lah tu. Lampu belakang geleng-geleng. Sakit mata lah dia buatnya. Ui, jam siap. Hari Ahad pun jam ke? Ini bukannya hari bekerja. Berebut-rebut siapa dulu nak sampai office. Hari Ahad kot. Oh, laju. Alamak. Akibat terlalu laju sangat. Tercicir nombor platenya. Apa lah bang. Macam belum hijau. Oh mak, bunguk lah. Ni masalah ni. Kalau belah sini punya traffic light, dah hijau lah. Aku baru nak mengumpat pasal traffic light ni. Aku pernah kena sidai dekat situ, kau tahu tak? Kepala otak ni. Dia sampai sudah tak hijau-hijau. Oi, hijau. Rezeki. Ya. Sampai gear 2 saya drop. Tidak berlakunya tayar-tayar locking. Itulah rahsia ataupun kesedapan ataupun kesetingan bila kau bawa motor yang ada slipper clutch. Yalah. Boy, suku belakang aku ni dia timing kuda lah. Kita tengok dia pergi kejap lagi, laju macam kuda lah. Alamak. Macam kuda lah, macam kuda. Pergi dia macam kuda. Mantap. Ini kalau tak letak elok-elok dia akan terbang ni. Tersepit. La ilaha illallah. Siapa pula yang buang selipar dekat tengah-tengah jalan tu? Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?